Hari tu Irfan ajar. Kita orang prefer wayang. Bukan kita orang. Korang. Kita Hai. Oh, cantik lah Kita orang dah sampai di Johor. Di Pasar Gudang. Kita orang sedang membeli makanan di food truck here. Sekarang pukul Sekarang jam 11 malam. okay, makan-makan. Kita akan sambung selepas kita dapat makanan nanti. Ciao. So big ah. Kan? Besar gila. Batang dia pun lebar. Okey. Okey. Tak Aiman. Disclaimer. Cakap ah. Kita orang dah datang kapal. Sekarang pukul Hijau 48. Kita akan gerak. InsyaAllah maybe in kapan. Doakan kami. Tunggu saya tak mabuk laut. Saya dah pening. Ya dah mati dah. Pening dah. Ah. Mau bangun nenek jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap. Oh takut. Sedap. Macam kucingnya kibbles. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berapa kali bismillah dah? Mau di mana dari kapan pun emang paling seru ditemani pop mie rasa ayam. Mantap diseruput dan makin asik dinikmati bareng teman. Kita vlogger berjaya dah. Tengoklah depan ni lagi ya. Weh, lagi lah buat live terus weh. Weh, kita kena buat lagi. Kita mana boleh kalah. Berapa ni? Wah, Masya Allah, Subhanallah.
30 tambah yang ni. 140 semua lah. Yang ni lah. Okey, gelang dah pakai semua? Belum. Belum, asin saya rasa. Ayah. Tiga, okey. 1, 2, 3. Okey, kakak nak nyanyi boleh kak? Nyanyi je tak apa. Nyanyi je. Ini ke apa namanya? Tapi kau tak rasa ke nanti dia pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang beli aiskrim berharga berry sandwich berharga RM20,000. RM20,000 samaan. Kak Zati RM20,000 berapa bersamaan? 20. Nanti macam ni. Pain 5 ini. 5 pain. Mubangnya. Nenek. Gigit je lah. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya coklat. Coklat bar. Aiskrim. Satu. Strawberry. Dah. Sedap. Dia punya yang ni rasa macam yang kon selalu dekat tu kan, aiskrim orang jual-jual kan. Tapi versi yang dah lemau punya. Sebab dia ni kan, tapi sedap. Sebenarnya dia masam, so macam balance lah dengan lemak, manis dengan coklat. Bagi dia orang yang coklatnya. Kau nak? Rasa? Tak nak. Sedap? Sedap tak? Best. Okay dah. Habis review kami. Sedap? Sedap. Okay. Excited. Mari kita masuk dalam toko. Kita ada penampilan sambutan Melayu. Bahasa Melayu. Selamat sore. Assalamualaikum. Okey, kita Apa pun sebenarnya? Terima kasih. Okey, dah ada kuih. Ini macam yang dalam cerita tu, ingat tak? Cerita apa? Badar Rawihi. Juga saudara sama Malaysia ini saudara Kan Malaysia, saudara Malaysia itu kan ada 9 provinsi. nanti malam banyak. Malam tu Saya bawa. Saya bawa nanti malam. Nak beli martabak. Martabak ada dekat ini enak, sedap juga. Ada dekat Nagoya Hill. Di sebelah sini kita ada Singapura. Saya Singapura.
Sini Di Bayung tu macam di Madinah tapi tak ada sekolah tu tak. Batam. Madinah. Kalau Ubah Ni Alia. Ni Aili. Ni Fakih. Hai. Wah. tambah sini. Ataya. Kita dah check in. Yang penting ada Ni dia. Bukan. Bengah aku. Ya. Ya Allah, salah sampai dia tak tidur tadi. Oh. Auzubillah, apa tu? Warna makeup. Habis dah pecah aku Macam lah. punya. Aku punya eyeshadow. Ya dah. Kontur semua lah. Lepas tu masukkannya terbalik. Salah. Macam dah. Wah. Oh, Wah. dia dah weh. Bagus. Assalamualaikum. Bersih jumpa tandas. Kita kat bilik air. Kita dekat hotel Harmony. Ada air dryer, hair dryer. Wah, sedap yang tidur. Penonton sumpah. Masya Allah. Atas je weh. Tidur. Atas ni kita nampak tu. Kalau di Malaysia ini Ya Allah, beratus-ratus. tidak dapat ini harganya. Thank. Dekat. Apa ni weh? Tahu? Tu kan ada blender je tak tahu. Oh, this one platter yang cheese tu. Salad ke? Oh, ni salad. Ini saya suka. Masjid Agong. Okay, rabbit. Dia macam patung. Alah, takut. Jauhnya. Yang mana? Yang mana? Kamera kat mana? Boleh kalau mau difotoin. Biasa je. Dan satu lagi cara dia nak ambil gambar. Nampak dia habiskan semua ya. Ya. Habiskan. Kalau dah teruk tadi ada gol juga. Beef ataupun go. Go apa satu lagi? Go makan. Ada dua tu. Cuci kaki. Ni cuci kaki lah. Aku akan cuci kaki. Diorang pergi bawah dam tengok Indonesia punya. Tiga gambar.